Okey, biar cepat kira. Berdua sikit. Okey, alhamdulillah pasukan Sesan KL U14 telah berjaya dapat 3 mata hari ini, dan 3 mata hari ini bukan satu perkara yang boleh kita bawa ringan, sebab first game pertama pembukaan amat penting untuk mencorakkan pasukan. Alhamdulillah KL berjaya keluar dengan 3 mata dengan perancangan yang sangat rapilah yang kita buat dalam tempoh pre-season. Alhamdulillah, credit to my boys kerana menterjemahkan segala aspek structure daripada zon 1 hingga zon 4. Alhamdulillah, thanks to them. Itu yang saya katakan tadi, first game amat penting. Oleh kerana first game kita dah dapat positive result dan momentum yang baik, kita dalam track yang baik untuk meneruskan legasi kemenangan. Kami target untuk keluar daripada grup ni sebagai juara kumpulan. Hopefully pemain-pemain akan motivate sentiasa untuk keluar sebagai juara kumpulan, InsyaAllah. Bagi saya open. Grup ni open sebab dipecahkan dalam beberapa zon yang ada dalam kami punya team. Agak nak kata terlampau tight pun tidak, nak kata terlampau loose pun tidak. Setiap pasukan ada peluang, cuma pasukan mana yang menterjemahkan peluang dan hasil dapat 3 point akan berjaya ke peringkat seterusnya, insyaAllah. Harapan saya tidak ada perkara lain. Saya harap pemain-pemain saya dapat membangun dengan baik dalam fasa kita mengejar performance dan kejayaan. Saya juga sebagai jurulatih tak nak mereka lupa tentang pembangunan yang mana umur mereka baru 14 tahun. Ada banyak lagi proses-proses learning proses yang mereka perlu belajar. Poinnya simple, saya nak pemain saya ready semasa mereka berumur 16 tahun. Itu lebih penting. Tapi dalam masa yang sama, kemenangan adalah bonus. Alhamdulillah, insyaAllah.